Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Abi Wardati binti Abdul Latif selaku Koordinator MASMED ingin memberikan sedikit taklimat unit usahawanan atau lebih dikenali sebagai MASMED. Antara intipati yang akan dibincangkan adalah berkenaan dengan pengenalan MASMED, carta organisasi, pembudayaan keusahawanan kampus, program Street Smart Salesmanship dan pencapaian MASMED di Pusat Asasi UiTM Dengkit. MASMED atau singkatannya adalah Malaysian Academy of SME dan Entrepreneurship Development, merupakan sebuah organisasi yang menguruskan dan mengkoordinasi semua aktiviti berteraskan keusahawanan di kalangan pelajar UiTM Kampus Dengkit. Antara visi utama MASMED adalah World Eminent Entrepreneurship Academy atau Akademi Keusahawanan Terkemuka Dunia. Misi utamanya adalah Transforming Lives Through Entrepreneurship atau mengubah kehidupan melalui keusahawanan. Sebanyak 26 fakulti koordinator dan 15 kampus koordinator seluruh UiTM dan saya merupakan wakil koordinator MASMED di UiTM Dengkit. Berikut merupakan carta organisasi MASMED Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil. Saya dibantu oleh 11 staf akademik dan pentadbiran iaitu Dr. Bazrina dan Puan Nur Al-Malina dari pensyarah Unit Akademi Pengajian Bahasa, Dr. Nur Hidayah dan Dr. Siti Maria merupakan pensyarah ekonomi, Dr. Zakiah, Dr. Habibah dan Cik Wan Adibah merupakan pensyarah dari Unit Sains Komputer, Puan Namira merupakan pensyarah Unit Undang-Undang, Encik Zaidi merupakan pensyarah Unit Biologi, Encik Muhammad Rizal merupakan pegawai eksekutif HEE, manakala Puanku Siti Syahidah dan saya sendiri merupakan pensyarah Fizik. Segala bentuk aktiviti yang dijalankan di kampus dikelolai dan dibimbing oleh 11 atau 12 termasuk saya sendiri selaku AJK MASMED. Aktiviti pembudayaan keusahawanan kampus amatlah digalakkan untuk memenuhi beberapa objektif berikut, iaitu memberi pendedahan pada pelajar dan staf di kampus tentang keusahawanan yang merupakan satu kejayaan yang boleh menjamin pendapatan dan bukan lagi sebagai alternatif kedua dalam pekerjaan. Seterusnya, memberi peluang kepada pelajar berfikir secara kreatif dalam menjadikan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dari bidang pengajian yang diikuti sebagai alternatif dalam membentuk satu bidang perniagaan sebagai kerjaya. Seterusnya, melibatkan pelajar dalam aktiviti usahawanan melalui ceramah, bengkel dan latihan industri. Antara aktiviti-aktiviti pembudayaan keusahawanan yang telah dan bakal dilaksanakan adalah ceramah perkongsian pengalaman yang selalu diadakan per semester, ceramah keusahawanan juga per semester, treasure hunt, treasurepreneur, survey dan assistpreneur juga merupakan aktiviti per semester yang akan dijalankan kepada para pelajar. Program Street Smart Salesmanship ini antara aktiviti yang dijalankan adalah Assistpreneur, Kabut Sale, Bizfair, Bazar Asasi, online platform dan sebagainya merupakan program bertujuan untuk menyamarakkan aktiviti keusahawanan melalui aktiviti jualan dan perniagaan secara kecil-kecilan dari tapak jualan yang selalunya dijalankan di kafe ataupun dijalankan di Anjung Dengkit. Program ini jangka dapat memberi pendedahan dan pengalaman berguna kepada mahasiswa dalam mendorong dan mengilhamkan idea perniagaan yang boleh dijalankan di kampus. Pelajar yang mempunyai produk atau perkhidmatan boleh memohon untuk menyertai program bagi membuat jualan atau promosi barangan di pusat asasi secara rasmi. Antara program-program yang telah dijalankan seperti berikut: Asset Bizfair, Asset Kabut Sales yang diadakan di tapak parking kenderaan iaitu berhadapan bangunan pentadbiran staf. Pencapaian program yang seterusnya adalah Fiesta di Asasi dan Festival College yang bertapak di Anjung Dengkil untuk memudahkan para pelajar berada dan berkumpul di situ. Seterusnya adalah Food Trucks. Asset Stall dan Food Truck merupakan program per semester yang diadakan untuk para pelajar untuk menyertainya. Okey, seterusnya adalah pencapaian MASMED. Unit MASMED telah berjaya mengaih 2 pingat emas dalam pertandingan inovasi dengan produk keusahawanan anjuran UiTM dan produk ini merupakan satu produk yang dijadikan satu program untuk pelajar menyertai permainan bercirikan keusahawanan atau dinamakan treasurepreneur.
Seterusnya, pada awal tahun ini, 2025, pencapaian aktiviti keusahawanan yang telah diadakan adalah Beautypreneur, Assistpreneur, seperti yang saya maklum merupakan per semester program. Speak Up for Entrepreneur juga merupakan semester program. Seterusnya, jualan bunga sempena Majlis Anugerah Akademik kita telah adakan. Seterusnya adalah pencapaian aktiviti keusahawanan pada 2024. Kita telah adakan Treasurepreneur bersama para pelajar. Charity Fund Run, di mana duit ataupun lebihan kewangan telah disumbangkan kepada kebajikan, pusat kebajikan yang terpilih. Seterusnya, Friendshipreneur Week dan hadiah istimewa sempena Majlis Anugerah Akademik juga di bawah kelolaan MASMED. Dan semua aktiviti di bawah MASMED dikelolai dan dibantu oleh para pelajar itu sendiri. Nantikan program-program menarik pada sesi akan datang 2025-2026 yang dianjurkan oleh MASMED, dan sebarang persoalan boleh diutarakan dan diajukan kepada saya sendiri seperti di maklumat tertera. Sekian, terima kasih.